Perenggan ni, tiga-tiga rujukan ni adalah rujukan yang baik, tetapi isu dekat perenggan ni adalah dia bukan penyataan masalah. Apa yang IV kedua? Kawalan diri. Kawalan diri. Okey, cuba tengok dekat perenggan ni. Perenggan ni, tiga-tiga rujukan ni adalah rujukan yang baik, tetapi isu dekat perenggan ni adalah dia bukan penyataan masalah. Dia hanya informasi. So macam mana? Macam mana jadi kena penyataan masalah? Okey, faktor kedua yang mungkin mempengaruhi kesihatan mental adalah mekanisme kawalan diri. Rahmah et al. 2022 mendapati bahawa kawalan diri boleh mempengaruhi kesihatan mental secara langsung dengan mempengaruhi cara banduan wanita mengatasi persekitaran kerja. Okey, walau bagaimanapun, kajian empirikal mengesahkan hubungan antara mekanisme kawalan diri dan kesihatan mental masih belum diterokai secara meluas. Through Doc 2017 dan Sigit Kowalkowska 2017 mengesyorkan kajian untuk melihat bagaimanakah mekanisme kawalan diri boleh membantu dalam menangani kesihatan mental. Nampak tak persoalannya tu? Nampak, doktor. Ya. Jadi dalam permasalahan kajian ni, kita suka tak suka kita kena mencipta masalah tu. Faham.